baik. Hai, kami Kontang Kantin. Hari ni kita orang nak review lagu tajuk Permata Cinta Permata Cinta. Permata Cinta. Video ni aku rasa korang semua tahu lagu ni, Aiman Dino. Komposer dia Daripada Apit, yang itu daripada Aris Production. Aris Production Aris Komposer dia, dengar cerita komposer dia baru kerja. Dengar cerita lah, baru lah. Tak Baru tahu juga lah, daripada Aris Production. Dia punya lirik daripada SCK Aris Production lah. Aris Production lagi. Sama juga lah. Sama juga Juga. Oh, so memang dorang buat sendiri lah lagu ni Genre dia Dia muzik muzik selorong muzik selorong zaman-zaman 90-an dulu. Macam Macam Tomo, UK semua kan. Zaman UK dulu lah. Bagi aku dia best. Dia suara dia memang, kalau kita dengar suara dia, lagu dia, teringat kita pada zaman-zaman 90-an. Mana kau cabarkan hatiku, hati yang ku berikan padamu kasih. Macam tu lah lagu dia. Sama-sama Memang best lagu-lagu suara Dia tinggi tu unik lah. Unik. Starting lagu first dia, lagu Ku Rela Dibenci dulu. Oh, Masa Ku keluar Rela radio. Aku ingat aku kat zaman 90-an. Zaman 90-an tu orang kata Ya. Video yang Permata Cinta ni upload je kat YouTube baru 6 hari dah 1.5 juta view Oh, 1.5 Aku tahu dengar lah. Ramai peminat Aiman Dino ni. Ramai start daripada lagu first dia lah. Berapa juta? Berapa juta ni? 1.5 1.5 juta banyak juta tau. Okey, music video dia cerita dia tentang satu pasangan ni lah, lelaki dengan perempuan ni. So dorang zaman sekolah tu, yang perempuan tu dapat tawaran belajar luar, kira luar kawasan lah, orang kata luar negeri atau luar negara lah. Janji dorang berpisah lah. Ya, terus. Okay, lepas diorang berpisah tu, yang perempuan ni pergi belajar. Lelaki ni tunggulah setia menanti kan. Nanti kat sini, yang perempuan tu pergi belajar. Lelaki ni dapat tahu yang perempuan ni ada lelaki lain. Macam mana Tu muzik lagu dia. Semua jawabannya ada Dah, aku dah tengok video. Aku tengok banyak kali. Oh ada, video dah ada dah. Ada video ni ada dah dekat YouTube. Apa nama ni? Permata Cinta. Aiman Dino lah ni. Okey. Video dia tak silap aku TK Post Studio tak silap TK aku. Post. TK Post Studio kan dia punya ni yang buat. Muzik video dia Dahsyat tu. ikutkan suara aku lebih kurang macam dia. Aku ingat lepas ni aku nak Oh, nak nyanyi. record kat TK Post Studio ni. Really, nigga? Suara kau boleh tahan. Okey, jap, dah. Kita tengok video dia kejap. Mana kau cabarkan hatiku, hati yang ku berikan padamu kasih. Semua jawabannya ada padamu. Korang dah tengok video kan? So lepas ni korang boleh subscribe kami punya YouTube channel. Kontang Kantin. Kontang Kantin. Korang boleh search je kat atas Kontang Kantin. Nanti ada lah keluar muka-muka ni. Lihat diri ini, tatap mata ini. Adakah aku mendusta cintamu? Menunggu di sini di dalam hati ini. Adakah aku saja engkau cintai? Mana kau cabarkan hatiku,